Hai, nama saya Muhammad Khairuddin Jazi bin Syamudin. Saya dari SK Taman Kota Kolai 2. Saksikan video saya. Kawan-kawan, selamat datang ke rumah saya. Assalamualaikum, cepat masuk. Ini kereta ayah saya. Sepanjang perjalanan ke rumah saya ada taman bunga yang cantik. Assalamualaikum. Selamat datang ke rumah yang cantik. Hai adik awak okey ke? Ya, saya okey, Bu. Nak tembikai ke nak ayam? Saya nak ayam. Okey. Strategi saya pertama ialah quality education. Di mana ada perpustakaan di dalam rumah. Ibu dan abi saya membaca dan membuat kerja di perpustakaan. Mari ke SDG kedua saya. SDG kedua saya ialah Siuhangga. Jeng jeng jeng. Ini di sini simpanan makanan-makanan. SDG ketiga ialah no property. Jom pergi ke bilik kakak saya. Saya ada 2 kakak saya berada di tingkat bawah. Kakak sulung saya bilik di sini. Ini bilik kakak Sarah saya. Ini juga bilik kakak saya bernama Kisha. Hai Muhammad, kakak saya. Okey, ini kakak. Saya ni seorang ni. Apabila ni ambil ni. Ambil ni. Okey, terima kasih. SDG yang seterusnya keempat ialah live blue water. Sebelah taman. Okey, ini keluarga renang saya. Kami satu keluarga akan memandi. Bukan itu saja. SDG yang kelima pula good, well and will good. Iaitu saya pada bermain bola sepak ataupun futsal. Saya juga suka bercucuk tanam. Iaitu SDG yang seterusnya life on land. Saya suka bercucuk tanaman. Ada taman. Tanam pokok ini antara pokok yang saya sudah tanam. Life on land. Okey. Di manakah rumah saya akan mendapat sumber tenaga sekiranya bencana berlaku? Rumah saya ada menggunakan panel solar. Okey, panel solar ini atas rumah. Saya ada 36. Di mana ada 36 di bersamaan dengan sebulan penggunaan tenaga elektrik saya di rumah. Jadi apabila berlaku bencana, tak ada elektrik, tak ada tenaga, jadi boleh menggunakan tenaga solar. Itu saja. SDG yang berada di rumah saya. Apabila berlaku bencana saya. Inilah rumah saya. Muhammad Khairuddin Jazi bin Syamudin.